Gold bar 250 gram, harganya hari ini sudah mencecah RM120,000. 6 bulan lepas, harganya sekitar RM105,000. Dalam tempoh masa 6 bulan, kenaikan harga emas sekitar RM15,000 atau 14%. Dalam simpanan emas, terdapat 4 faktor yang menentukan keuntungannya maksimum. Yang pertama, tempoh masa di mana lebih lama anda menyimpan emas, lebih besar keuntungannya. Yang kedua, jumlah gram emas. Lebih banyak gram emas yang anda miliki, lebih besar keuntungannya. Yang ketiga, ketulinan, di mana emas yang paling tulen iaitu emas 999.9 memberikan keuntungan yang maksimum berbanding dengan emas 916. Dan yang keempat, item emas yang lebih besar gram lebih menguntungkan berbanding item yang kecil dari sudut spread value yang lebih rendah, harga per gram lebih murah dan kos upah yang juga lebih murah. Jadi jika anda ingin jadikan emas ini sebagai simpanan yang boleh maksimumkan keuntungan, anda boleh rujuk kepada 4 faktor tadi. Jika anda berminat untuk dapatkan item-item yang besar untuk maksimumkan keuntungan seperti gold bar 250 gram atau 1 kilogram, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.